Wow bang, penuh dengan titik habuk besi yang sudah jadi warna ungu. Bang, ini kereta banyak kasar dekat cat dia bang. Apa akan jadi ini macam bang? Kasar sangat. Okey, kereta suruh pakai lama kan? Kerana atas dia ada habuk besi banyak bang. Okey, habuk besi ni lekat dekat cat kereta, dia akan rosakkan you punya cat. You punya cat akan jadi kusam. Okey, lama-lama jadi karat. Habuk besi dia biasa datang daripada mana bang? Kilang besi, tempat yang membina rumah. Lagi bang, kereta ada brake pad kan? Masa dia brake, itu pun buat habuk besi. Sebab habuk besi ni dia akan kena mana bang? Bonet, cermin, bumbung, seluruh kereta pun ada bang. Okey, sebab ini macam kita kena buang. Kalau sudah buang kan, dia akan jaga you punya cat. Lama-lama pun tak karat faham? Sudah kena habuk besi, apa yang kena buat? Bang, inilah kita nak introduce hari ini bang. Anti-rain iron remover. Dia memang boleh buang habuk besi dekat body bang. Lagi pH balance dengan exit free. Dia boleh pakai dekat cermin, pakai dekat body, pakai dekat seluruh kereta bang. Okey, jom kita tengok cara macam mana pakai. 100 ml punya iron remover. Okey, air 800 ml. Sudah siap campur, kita masuk balik spray head. Okey, kasih ketatkan. Okey, sekarang kita sudah siap campur anti-rain iron remover ini. Kita sekarang nak pakai dekat body yang penuh habuk besi. First, kita memang spray penuh dengan tempat-tempat nak masuk iron remover ni. Spray yang penuh bang. Semua kena penuh tau. Okey, lepas tu kita biar. Okey, kena tunggulah. Makan masa sikit. Jom kita tunggu sama-sama bang. Tengok reflection dia. Tengok. Wow bang, penuh dengan titik habuk besi yang sudah jadi warna ungu. Inilah reflection untuk cairkan habuk besi yang halus atau lembutkan habuk besi yang gasar ini bang. Selepas kita tunggu 5-10 minit, sekarang kita kena cuci pakai air bersih. Siram je, mesti kena cuci bersih tau. Kerana ini chemical bang. Jangan kasih biar dekat body kereta bang. Selepas cuci, kita boleh rasa dengan tangan. Yes, memang licin betul. Tapi 100% lagi belum. Kita ada cara lagi nak hilangkan 100% dekat cat body. Subscribe kita. Next video kita akan ajar cara macam mana 100% hilangkan habuk besi yang sudah lembut tapi tak hilang dengan iron remover. Follow kita sekarang.